Okey tak Zara? Kau macam penat saja. Aku okey je Memeh. Aku cuma penat sedikit. Oh, baiklah. Kamu cuma perlu banyak berehat di rumah. Okey. Zara kat mana ni? Adik! Oi, bangunlah Zara. Ha? Allahu Akbar. Aduh, kau ni Adam buat terkejut saja. Aku bangunkan kau, takut kau bermalam kat sini. Oh, faham. Aku gerak dulu tau. Oh, okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik nak gula-gula tak? Tak nak. Alah adik, terima je lah. Kau siapa nak kasih gula-gula? Ish, kacau lah kakak ni. Awak okey? Saya takut. Lepas ni, jangan main sorang-sorang tau. Okey. Saya lalu lintas dulu tau, Kak. Hati-hati. Adik, jaga-jaga. Zara kat mana ni? Bangun pun kau. Zara, apa yang terjadi? Awak, Kak, bangun! Tolong! Alamak, maaf dik. Tolong. Oh, Zara dah ingat dah yang Zara kena langgar. Mana kaki Zara? Kak, saya nak minta maaf. Tak apa, awak tak salah. Tak sakit pun. Kak. Sakitlah kalau hilang kaki. Tapi, kalau macam tu, macam mana Zara nak jalan? Oh kak, kami ada 3 pilihan untuk kamu. Apa pilihannya? Awak boleh guna kerusi roda, tongkat ataupun kaki palsu. Oh, saya guna Kaki palsu. ayah. Katanya encik, kaki palsu ni sangat mahal. Ya. Kak Zara, terima kasih kerana selamatkan saya. Tak apa. Yang penting kamu selamat. Besar nanti, saya mahu jadi macam Kak Zara.